23 tahun, 3 tahun di SMK Felda Tenggaro. Sudah 16 tahun saya berkhidmat di SMK Felda Tenggaro. Masuk tahun kelima lah saya di sini. Selama 17 tahun 5 bulan. 18 tahun berkhidmat sebagai guru. Selama lebih kurang 11 bulan. Saya dah berkhidmat selama 14 tahun di SMK Felda Tenggaro. Sudah berkhidmat di SMK Felda Tenggaro selama 8 tahun. Saya berkhidmat dah 15 tahun. Sama dengan budak terkata 3 lah. Tahun ke-13 bekerja di SMK Felda Tenggaro. Tahun 2022 sehingga 2025. So dah 3 tahun. Selama 5 tahun bermula daripada tahun 2020 zaman COVID. Selama 8 tahun 14 hari di SMK Felda Tenggaro. Lebih kurang 16 tahun. 4 tahun. This one is my 4th year. So Alhamdulillah 3 tahun dah berkhidmat dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Tenggaro. Alhamdulillah. Best sebab kat sini budak ramai. Ada dari pendidikan khas sampai tingkatan 6. Alhamdulillah suka duduk sini sebab sini kan cikgu-cikgu dia, belajar-belajar dia semua comel-comel. Alhamdulillah seronok mengajar di SMK Felda Tenggaro kerana satu, kita punya rakan-rakan sekerja yang supporting, baik dan membantu. Kat sini Alhamdulillah semua guru-guru sangat supporting. Komitmen di kalangan guru-guru sangat banyak membantu saya bertugas di SMK Felda Tenggaro. Mestilah best. Kalau tak, saya tak akan bertahan kat sini sampai 18 tahun. Rakan-rakan di sini sangat baik, sama seperti di Sekolah Menengah Kebangsaan Jumbatu, dan kehadiran akak diterima dengan baik dan akak rasa bersyukur ditemukan dengan rakan-rakan yang hebat di sini. Seronok, best sebab kita dapat rakan-rakan yang supporting, yang membantu, banyak membantu ringan tulang, pelajar-pelajar yang baik, yang memberi kerjasama pada guru-guru, dan juga kita dapat pentadbir yang memahami dan memudahkan urusan-urusan di sekolah. Pada saya memang sangat-sangat best. Sebabnya ada 2 sebab. Yang pertama, bestnya sebab saya dikelilingi oleh rakan-rakan guru yang sangat supportif, yang sangat baik, dan persahabatan kami di SMK Felda Tenggaro sangat akrab, sangat ambil berat satu sama lain. Best lah, seronok, kawan-kawan, cikgu-cikgu, semua murid-murid. Kat sini murid-murid semua baik-baik lah, tak ada yang kurang ajar sangat ke. Seronok sebab kita ada rakan-rakan, kawan-kawan yang suka membantu dan suka bertanya dan suka menolong lah. Best sangat-sangat sebab kalau you first posting, cikgu-cikgu sini akan selalu tolong, bagi ilmu, bagi input walaupun awak tak tahu, daripada zero to hero. Dan pelajarnya pun semua okey. Sangat seronok lah persekitaran kat sini, dan guru-guru, rakan-rakan serta pelajar-pelajar semua baik. Sangat seronok sebab dikelilingi rakan-rakan sekerja yang baik, yang berat tulang, yang ringan tulang, yang membantu support sama-sama untuk mengendalikan sesebuah program serta kemenjadian murid. Sangat-sangat best. Sebab apa? Sebab persekitaran dia kat sini, rakan-rakan guru yang sangat supportif. Untuk keseluruhan, saya memang seronok mengajar dekat sini. Alhamdulillah. Saya adalah seorang penjaga dusun yang berjaya. Saya jadi suri rumah tangga, CEO kat rumah. Kalau saya bukan cikgu, mungkin saya jadi seorang pengusaha ataupun seorang petani yang berjaya, insyaAllah. Pegawai pengurusan kerana bidang ni adalah bidang yang sangat saya minati. Saya akan jadi tokek kedai bakery yang berjaya. Nantikan kemunculan akak pada hari guru nanti. Saya akan jadi seorang mekanik. Akan menjadi nelayan sebab saya ada minat yang sangat-sangat tinggi terhadap memancing. Pekerja dekat kebun bunga kot. Impian akak nak ada kafe yang jual bunga tu. Lepas tu ada basikal. Kat basikal tu ada bunga. Tapi ada kafe lah, minum kopi, lepak-lepak. Gitulah impian akak. Pengurusan data
Sebab sebelum ni pun saya buat latihan industri dekat Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi saya suka sebenarnya tengok data-data. Jadi mungkin saya ke arah situlah. Saya mungkin akan bergelar Inspektor Puan Siti Rohayu. Okey, itu je. Sebab saya suka jadi badan beruniform. Sebab nampak kemas, segak, cantik dan kelas. Mungkin saya jadi pelawak. Sebab saya suka melawak. Saya merupakan seorang influencer atau malu atau artis lah. Jadi suri rumah. Itu cita-cita saya daripada dulu. My first ambition is to become a lawyer. Second is engineer. Saya jadi tentera. Tembak, tudung. Selamat Hari Guru buat semua rakan-rakan guru di SMK Fedah Tenggaro dan juga warga pendidik di seluruh Malaysia. Semoga kita terus bersemangat untuk berjuang demi anak bangsa. Okey, selamat Hari Guru. Jadilah guru yang dengan jiwanya seorang guru. Semoga kita terus dalam rahmatnya. Selamat Hari Guru kepada semua guru SMK Fedah Tenggaro dan ucapan selamat maju jaya. Selamat Hari Guru dan semoga guru-guru semua terus melang di Seteguh. Selamat Hari Guru kepada seluruh warga guru di SMK Fedah Tenggaro dan seluruh warga guru yang berada di Malaysia. Selamat Hari Guru 2025 kepada seluruh guru di Malaysia, terutama guru di SMK Seteguh ini. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada semua guru. Jadilah guru yang sentiasa bersemangat, sentiasa ikhlas dalam mendidik anak bangsa. Semoga kita dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, sasiah dan co-curriculum. Kepada adik-adik, jadilah seorang guru yang hebat di mata anak-anak, murid kita dan juga tunaikan tanggungjawab dan amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di SMK Fedah Tenggaro. Semoga terus cemerlang di SMK Fedah Tenggaro dan mencapai pelbagai lagi kejayaan di SMK Fedah Tenggaro. Selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan di SMK Fedah Tenggaro khususnya dan buat semua warga pendidik satu Malaysia. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, terutamanya guru-guru di SMK Fedah Tenggaro. Semoga kita dapat menjalankan tugas dan amanah kita dengan ikhlas dan cekal. Teruskan berjuang, teruskan mendidik anak-anak dengan penuh rasa cinta untuk masa depan mereka. Itu sahaja. Selamat Hari Guru kepada semua. Selamat Hari Guru buat semua warga pendidik Seteguh SMK Fedah Tenggaro. Sihat-sihat selalu, jangan stres, teruskan mengajar, teruskan mendidik anak bangsa ke arah kecemerlangan dan ke arah Malaysia hebat. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Seteguh. Semoga maju jaya dalam mendidik anak-anak bangsa di SMK Fedah Tenggaro. Okay, selamat Hari Guru kepada semua cikgu yang berhikmat di sekolah ini. Thank you so much. Selamat Hari Guru kepada semua pendidik di SMK Fedah Tenggaro dan semua guru di Malaysia. Terima kasih. Bye-bye. Selamat Hari Guru, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Selamat Hari Guru, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Hola. Selamat Hari Guru dan terima kasih kepada guru-guru semua. Selamat. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang berada di SMK Fedah Tenggaro. Terima kasih cikgu. Dan selamat Hari Guru kepada guru-guru Seteguh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru dan warga SMK Fedah Tenggaro. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru SMK Fedah Tenggaro. Terima kasih cikgu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru pada semua cikgu yang dah ajar saya. Saya mewakili dari kelas 5 Karisma mengucapkan Selamat Hari Guru.
Selamat Hari Guru kepada guru-guru SMK Fedah Tenggaro. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru kepada terima kasih telah mengajar saya daripada kosong hingga jadi pandai main bola. Terima kasih Cikgu. Pada teacher, terima kasih telah mengajar saya dengan baik dan saya akan ingat sampai bila-bila. Terima kasih. Kepada saya minta maaf atas salah silap yang saya pernah buat. Saya harap cikgu maafkan saya. Saya dah cukup misai cikgu dengan janggut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam mahabbah semua. Alhamdulillah, pada tahun ini tema sambutan Hari Guru SMK Felda Tenggaro adalah Kalau Aku Bukan Guru. Rakan-rakan guru dan anak-anak seteguh yang dikasihi sekalian, hari ini genap 711 hari Baba dilantik sebagai pengetua di bumi seteguh ini. Lebih kurang 23.31 bulan bersamaan 1 tahun 9 bulan. Alhamdulillah, sepanjang berkhidmat di sini Baba gembira. Banyak yang Baba dapat belajar di sini, banyak menyelami suasana cabaran berada di medan sebenar sektor pendidikan negara. Seronok sebenarnya berada di bumi Tenggaro ini, agak menenangkan. Ingat janji kita anak sekalian, seteguh berjanji cinta 100%. Kalau tak jadi cikgu, sekarang agaknya Baba jadi apa? Dulu masa kecil-kecil teringin nak jadi doktor, teringin juga nak jadi polis. Tapi takdir Allah, Allah dah aturkan Baba menjadi guru. Alhamdulillah, Allah telah aturkan yang terbaik. Sempena 16 Mei 2025 ini, Baba mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua guru seteguh. Semua orang adalah guru sebenarnya, paling tidak dia adalah guru kepada diri sendiri. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga mencorak akhlak, memupuk nilai dan membimbing anak bangsa menjadi insan yang berguna. Baba ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga pendidik di sekolah ini atas komitmen, pengorbanan dan semangat yang telah ditunjukkan saban hari. Walaupun kadang-kadang kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, sama ada dalam bentuk teknologi, perubahan kurikulum atau isu-isu sosial, rakan-rakan guru tetap teguh berdiri sebagai tonggak pembinaan modal insan di bumi seteguh ini. Baba juga amat terharu melihat keprihatinan para guru terhadap setiap murid, bukan sahaja dari aspek akademik, malah juga dari segi emosi, sasiah dan kesejahteraan. Juga kegiatan ko-kurikulum. Tanpa guru sebenarnya tidak mungkin ada doktor. Tanpa guru tidak mungkin ada jurutera. Tanpa guru tidak mungkin ada pemimpin maupun pengetua dan guru-guru. Teruskanlah menyemai bakti dengan penuh ikhlas dan sabar. Sesungguhnya jasa dan budi kalian tidak ternilai harganya dan akan sentiasa dikenang dalam lipatan sejarah kehidupan anak-anak seteguh. Selamat menyambut Hari Guru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberkati usaha murni kita, mengurniakan kesihatan dan ketabahan kepada kita dalam mendidik anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.